dalam nak memahami hadis-hadis kena faham juga manhaj wasatinya, kena tahu hadis ini, sunnah ini dhaif ke, hasan ke, sahih. Ya, sahih ke? Kalau sahih itu macam mana pula ciri dia? Oh, ini panjang tuan-tuan, tapi nak cerita je kena tanya expert lah. So kita orang awam ni ataupun ustaz-ustaz punya level, cukup kita nampak ada je ulama hadis yang expert kata hadis ini hasan atau sahih, boleh guna sebagai sumber hukum. Tapi kalau hadis dhaif tak boleh guna sebagai sumber hukum, hanya boleh guna sebagai fadail a'mal, iaitulah sebagai motivasi nak buat amal soleh. Tapi itu pun kalau nak cerita kat orang kena beritahu hadis ni dhaif, supaya kita tak begitu yakin ini datang daripada Nabi. Sebab kita bimbang, Nabi kata man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang bercakap, yang menisbahkan kepada aku satu perkara yang aku tak cakap, standby lah dia, tempat dia dalam neraka. So kita bimbang. Sebab itulah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani kata hadis dhaif, ciri-ciri dia kalau kamu nak ajar, beritahu kamu sendiri tak boleh terlampau yakin ini Nabi cakap. Yang kedua, kena beritahu ke orang yang dengar itu ni hadis dhaif. Begitu tuan-tuan. Ya. Baik. Yang seterusnya, ada lagi satu kategori hadis, hadis maudhu', hadis rekaan. Contoh hadis ini adalah tentang fadilat solat tarawih. Hari pertama kalau tuan-tuan solat tarawih dapat sekian-sekian, hari kedua dapat sekian-sekian, hari ketiga dapat sekian-sekian. Oh, ini masalah tuan-tuan. Tak ada Nabi cakap begitu. Yang kononnya dinisbahkan kepada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, dibincang oleh para ulama, tak ada hadis tu. Malah yang lebih menduka citakan, hadis tu ada kat Malaysia dengan Brunei je, dengan Indonesia. Dekat negara Arab tak pernah dengar apa hadis ni. Menurut sebahagian ulama kata hadis ni direka oleh Syiah. Tuan-tuan, mudah je tuan-tuan. Antara ciri hadis maudhu', dia punya pahala dia tu melampau sangat berbanding dia punya kerja amalan. Sebagai contoh juga disebutkan oleh Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, hadis tentang pada bulan awal Muharram, bukan Haram, bulan apa, nisfu Sya'ban, kan digalakkan untuk mengusap kepala anak yatim. Ada pernah dengar? Apa pahala dia? Apa pahala dia? Sama macam 7,000 kali pergi haji. Ya tak? Lebih kurang begitulah, tak salah saya. Ini maudhu' tuan-tuan, tak sahih. Kalau itulah dapat pahala berapa ribu pergi haji, oh tuan-tuan, bankrupt dah tabung haji. Tak payah pergi haji ya tuan-tuan. Kita ada usap kepala anak yatim je, itu cukup dah. Itu contoh-contoh ciri-ciri hadis tu dhaif. Bukan dhaif, lebih teruk ber dhaif lagi, maudhu'. Satu tu melampau-lampau dia punya kebaikan dia. Kebaikan itu melampau-lampau sangat.